Akta Pembangunan Bandar. Ni, tengok Petaling Jaya. Ya. Tengok Badatul Razak. Flat-flat siap tahun 60-an. Satu bilik mandi, tandas. Keluarga, anak 6. Tahun bila? 60-an. Sekarang 2025. So nak ingat, saya biar nak tengok orang macam tu. Kebanyakannya Melayu situ. Ada India sikit, ada Cina sikit. Majoriti Melayu. Duduk dalam begitu. Di bandar. Duduk mana? Kuala Lumpur. Wah. Kalau ada Sentul pun, di mana? Sentul. Mana Sentul hari aneh? Ini Sentul. Flat ini, one room, one toilet. Hari mau hidup macam mana? Anak una rendam, una nala anji. Jadi kita harus fikir, apakah nak biarkan setelah merdeka sekian lama, catatan pertumbuhan 51%, pelaburan baru 100 bilion, kemudian rumah macam tu. Jadi kita kena cari jalan. Tak ada undang-undang ni, tak boleh buat. Susah. Nak dapat semua yang duduk situ sign setuju. Jadi sekarang kita kata 80% setuju, kita jalan lah. Dan yang 20% tu bukan kita nafikan, kita bagi rumah. Dulu 1 bilik, sekarang 3 bilik. Dulu 1 bilik mandi, sekarang 2. Itu syaratnya. Kalau dulu tanah Rizab Melayu, sekarang kekal Rizab Melayu. Kalau dulu tanah-tanah, ikutlah strata title apa pun, kekal, tak ada ubah. Jadi yang nak bantah, Melayu sekarang terancam. Orang Melayu habis tanah-tanah. Apa punya politik ni? Bagaimana lagi nak tolong? Saudara, rakan-rakan ramai yang dulu kita reformasi, tolong rakyat, mustad'afin. Sekarang kita ada kuasa, tolonglah. Nak tolong orang ini, guna kuasa mereka, guna soal Melayu, soal Islam, halang usaha membela nasib Melayu dan nasib orang miskin. Sebab tu saya beritahu seorang media, saya tak peduli. Ya, Perdana Menteri kena reserve sikit, tapi kalau mari begini, saya kata, kamu nak turun di Kuala Lumpur, nak lawan undang-undang, nak bela nasib miskin, saya akan kepalai perhimpunan untuk jawab mereka dan lawan pertahankan hak rakyat. Ya. Ini saya kata dulu. Ini. Naga pun kita lawan, ini kan pula cicak mengkarung. Ya. Jadi undang-undang kita buat. Kalau ada beberapa kelemahan, cadanglah betulkan. Saya tak ada masalah. Ni bab ini boleh tak pindah gini? Boleh. Tapi nak bantah. Dia kata kita nak rampas tanah Melayu. Rampas hak orang Islam. Mana dia, saudara? Islam ini lebih banyak dimartabatkan tahun ini daripada masa mereka perintah.